dah habis kempen tangkap Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Teman-teman semua, apa-apa kalian teman-teman semuanya, semoga bersupport peluang dalam syarwah ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel The Wanderer. Seperti apa videonya, tanpa lama-lama kita bakal ya reaction videonya, tapi sebelum komentar alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar kita paham guys. Kita langsung aja check it out. Pemimpin Sabah Sarawak ke Indonesia. Oke, jangan lupa kunjungi channel The Wanderer dan support terus channel ini. Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Fenomena kampanye Tangkap Jawa muncul sebagai satir penuh iri terhadap warga yang mengaku Melayu murni, padahal lidahnya jelas Jawa totok. Di balik gurauan pedas tersebut, tersirat kegeraman pada mereka yang dianggap amnesia akan asal-usul sebenarnya. Ironisnya, meski sering diejek dengan sebutan muka Jawa, banyak etnis Jawa di Malaysia justru tetap bangga dengan identitas tersebut. Bagi mereka, paras dan budaya Jawa adalah warisan autentik Nusantara yang tak ternilai harganya. Sementara sebagian orang sibuk menghina atau ingin menangkap identitas mereka, kebanggaan akan akar budaya Indonesia tetap tegak berdiri sebagai simbol harga diri yang tak bisa direnggut oleh narasi politik manapun. Ini aku nak tanya dengan korang nih, kempen tangkap Kelantan dah habis ke belum? Kalau dah habis kempen tangkap Kelantan, korang tolong pula buat kempen tangkap Jawa pula. Dah makin baran aku dengan budak-budak Jawa zaman sekarang ni Asal tanya Jawa ke Melayu, tak nak mengaku. Katanya Melayu, bukan Jawa. Tapi bila dengar slang pekat semacam, jangan piau semacam, jangan kau ni Jawa ni. Saya bukan Jawa bang, saya Melayu totok. Mana datang Melayu totok? Mana ada Melayu totok, yang ada Jawa totok aja. Kali ni aku memang betul-betul tak boleh tahan Tolonglah korangnya, tolong wujudkan kempen tangkap Jawa pula kan. Budak-budak zaman sekarang ni betul-betul dah melampang Lahir daripada Jawa tapi tak nak mengaku Jawa. Melayu totok, mana datang Melayu totok, mbamu. Aku bagi korang contoh senang je. Kalau korang nak kenal orang tu Jawa ke Melayu, mudah je. Biasa orang Melayu dia akan cakap macam ni. Yang itu ayah saya, yang itu bapa saya. Kalau orang Jawa dia akan cakap, itu bapa aku. Ini contoh paling mudah korang nak kenal orang tu Jawa ke Melayu. Dia kalau tengah lapar, dia tak akan sebut lapar. Dia akan sebut, dah, cari makan. Aku tengah lapar ni. Senang je. Tolong ya, percepatkan. Dah 2025 dah. Kita anak-anak Jawa dah tak perlu nak merentan dah. Kalau pergi raya, orang kata, muka Jawa. Muka Jawa, muka nampak sangat muka Jawa. So, Kenek porak kuih kie. Ayo. Kenek porak kuih kie. Pendek. Dia rendah. Sedapnya makanan ni. Kenek porak. Porak sama pula. Kenek kau Kecil. Sambal. Penat. Dah berhembus. Boleh. Betul. Jaluk ngapura sing akeh-akeh. Akeh. Ya Allah, apa ni bapak aku tak cakap pun macam ni kat rumah. Minta maaf. Okey, jemput makan. Siapa yang cakap ni? Customer atau? Wait a minute. Awak nak makan apa? Makanan lazat-lazat ke? Oh, banyak makanan. Yeah. Ha? Wong. Mr. Wong. Kuih wong apa? Ha? Kuih wong apa? Awak tengah makan apa? Wong tu orang. Betul. Kau Google lah lain kali. Mangan. Dah makan. Betul. Dolan. Tidur. Bukan. Jalan-jalan. Dolan maring di. Dolan tu jalan. Maring di. Nak jalan gimana? Saiki. Kat sini. Sekarang. Betul. Okey, Wedi. Tak tahu. Aku terkejut, takut. Bocah budak. Guyu. Guyu. Kenapa? Tu. Guyu. Susah. Saya orang Jawa. Saya tak cakap berlubang. Saya cakap kerewak. Saya anak Jawa. Saya tak cakap perlahan-lahan. Saya cakap alon-alon. Saya anak Jawa. Saya tak cakap kalakatu. Saya sabut loron. Saya anak Jawa. Saya tak cakap minta maaf. Saya cakap jaluk ngapura. Saya anak Jawa. Saya tak cakap tak ada. Saya cakap orang elit. Saya anak Jawa. Saya tak cakap seorang. Saya cakap dewek. Saya anak Jawa. Saya tak cakap tidur. Saya cakap yuk turu yuk. Saya anak orang Jawa. Saya tak cakap kepala. Saya cakap endas.
Saya orang Jawa. Saya tak cakap panas tapi saya cakap gerai. Aku orang Johor. Aku tak panggil, aku pukul kau. Saya orang Jawa. Saya boleh cakap Jawa. Okay. Wong pati. Widong. Ya, sebenarnya di Selangor ni ramai orang Jawa. Keturunan Jawa ni banyak, khususnya di Pantai Barat. Di Perak pun ada, di Selangor, di Melaka pun ada. Hatta di Johor pun juga ada. Johor lagi juga ramai. Dan in fact kalau kita lihat sejarah menteri besar di Selangor ni, ramai juga yang keturunan Jawa. Dan kalau kita tengok paling jelas Jawanya ialah Datuk Seri Kertoyo. Jelas nama kejawaan di situ. Dan in fact saya kalau ikut segala keturunan Jawa. Ayah saya lahir Singapura tapi keturunan Jawa. Dan beliau masuk ke Malaysia sebelum berlaku perpecahan. Hatta atuk saya daripada Indonesia. Saya kalau saya mari itu daripada Jawa Tengah. Tapi atuk saya masuk ke Malaysia jauh sebelum kita merdeka. Waktu itu masih lagi kerajaan British. Dan atuk saya masa masuk ke Malaysia umurnya masih belasan tahun. Dan bila beliau atuk saya meninggal, waktu itu umur ni sudah mencecah 100 tahun lebih. So maknanya Selangor ini sudahlah dan maksud saya ialah kita dah jadi sebuah negeri, bukan sahaja Selangor, Malaysia. Kita sudah menjadi negara yang rencam daripada susu galurnya, daripada etniknya, daripada kaumnya, daripada asal negara pun. Di Kelantan, di Terengganu dan juga di Perlis kita boleh lihat mungkin ada keturunan Siam. Di Sabah dan Sarawak mungkin ada keturunan Indonesia. Hatta di Sabah, di negeri-negeri Pantai Barat mungkin ada daripada susu galurnya daripada Indonesia. Sebab dulu kita adalah Nusantara, serumpun. So mungkin sejarahnya panjang. Hatta kalau kita lihat di Selangor sekalipun, dalam konteks yang lebih kecil, Selangor adalah negeri yang maju, ekonomi, peluang pekerjaan yang banyak. So akhirnya Selangor ni menjadi satu negeri yang menarik rakyat seluruh negara untuk bekerja dan lahir dan tinggal di Selangor. So kalau saya boleh tahu lah, saya boleh semak, Selangor ni kalau lihat populasinya, orang kata satu jumlah yang besar, paling tidak 30% atau 40% adalah bukan asalnya orang Selangor. Kerana Selangor dah jadi pusat ekonomi yang sangat besar. So kita perlukan ramai anak-anak muda, pekerja dan sebagainya yang akhirnya pindah ke Selangor. So Selangor ni adalah negeri yang maju dan rencam dari segi bukan sahaja dari segi etnik, kaum dan agama, tapi dari segi sudut negeri asal masing-masing. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Yang Jawi nih gue. lanjut saya tidak bisa menimpali tapi mau dengar dikit. Ya. Dulur-dulurku saka Wates, saka Kulon Progo, saka Jogja. Kabaripun saya datang ke Jakarta ini untuk ikut partisipasi dalam Jakarta International Defense Dialogue. Buku-buku kabeh. Sehat walafiat ya. Jadi kalau bahasa Jawa, dialek dan logat Jawanya keluar, tapi begitu berbahasa Indonesia atau Melayu, balik lagi ke Malaysia gitu ya. Adaptasinya gampang ya. Oke, baik. Ini kita seakan seperti kembali ke tanah kelahiran dong ya. Pulang kampung. Akan rencana ke Jogja juga? Besok. Selama 2 hari di Jogja. Ketemu siapa di sana, Pak? Ya, saudara-saudara saya, Wali Kota Jogja itu Pak Harjadi, itu sepupu saya. Oh. Ya. Kemudian dengan Sultan juga akan ketemu? Ada rencana juga. Ada. Oke, selamat kembali ke tanah kelahiran. Identitas adalah harga diri yang tak bisa dibeli. Tetap bangga pada budaya asalmu. Jadi teman-teman yang kita saksikan ya video barusan tadi ya, kesimpulannya sahabat Sarawak tidak ingin menjadi penonton ya. Mereka ingin juga berdiri sendiri ya, dan menjadi komunikasi fokus Indonesia untuk memaksimalkan hasil bumi mereka bersama ya. Seperti kita tahu ya, banyak media memberitakan ya dari Malaysia sendiri hasil bumi dari sahabat Sarawak ini ya hanya diambil aja oleh pemerintah pusat ya dengan manusia tanpa pembangunan yang tidak sama rata. Banyak
masih orang Sarawak yang belum menikmati ya, dari hasil mereka sendiri. Seperti itu yang kita tahu atau kita lihat di media-media yang bermunculan. Oke, buat teman-teman gimana kalian tentang video kita saksikan tadi, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.